seorang student. Seorang student dia masih belajar lagi tapi dia tak ada lesen, dia nak beli kereta untuk ulang-alik pergi kelas. Of course lah seorang student ni dia perlukan guarantor. Dalam situasi ni, seorang student ni dia tak ada apa? Dia tak ada lesen. Okay, dokumen apa yang perlu? Of course lah perlukan IC. IC depan belakang. Lesen dia tak ada. Okay, lesen tak ada, kita skip. Perlukan kad student. Kad student ni menandakan dia seorang yang masih belajar lagi. Seorang student. Lepas tu dokumen untuk guarantor. Dokumen untuk guarantor. Siapa yang boleh jadi guarantor untuk dia? Macam biasalah parents, adik-beradik ataupun pasangan suami isteri. Dokumen guarantor apa? Kalau IC depan belakang. Lepas tu lesen. Student tadi kan tak ada lesen. So kita perlukan lesen. Lesen guarantor depan belakang juga. The payslip dan bank statement. Pastikan guarantor awak tu seorang yang kukuh lah. Seorang yang tak high commitment, tak blacklist, gaji dia strong. 3 bulan ataupun 6 bulan tadi. Ni dokumen untuk seorang student. Kalau dalam situasi lain pula, contohnya suri rumah. Seorang suri rumah. Okay, suri rumah dalam situasi ni dia tak ada lesen, dia tak bekerja, dia nak beli kereta. Macam mana? Of course lah. Dia boleh pakai guarantor suami. Okay, guarantor suami. Dokumen apa yang perlu untuk si isteri ni? Okay, si isteri ni dia nak buat kereta atas nama dia sendiri. Silah dia nak guarantor sebab dia tak bekerja. Untuk isteri, dokumen dia IC depan belakang. Isteri ni dia tak ada lesen. So memang tak perlulah. Payslip pun dia tak ada, bank statement pun dia tak ada. Untuk bahagian guarantor. Guarantor dia contoh kan suami dia. Suami jadi guarantor untuk dia. Apa dokumen yang diperlukan oleh bank untuk si suami ni? Okay, suami ni of course lah IC depan belakang. Lesen. Lesen depan belakang. Sebab si isteri tadi dia tak ada lesen kan. So perlukan lesen guarantor. Lepas tu payslip dan bank statement. 3 bulan ataupun 6 bulan terkini lah. Okay, dalam situasi ni si isteri ni dia serumah, dia tak bekerja, dia tak ada lesen tapi dia nak beli kita pakai atas nama dia dan si suami ni jadi guarantor boleh sahaja. Okay, isteri perlukan IC depan belakang dan dokumen lain adalah dokumen suami ataupun guarantor, IC depan belakang, lesen depan belakang, payslip 3 bulan ataupun 6 bulan terkini dan bank statement 3 bulan ataupun 6 bulan terkini. Contoh tak ada lesen kan? Tak ada lesen tapi nak beli cash. Dia kaya dah ada kumpul berapa tahun ni. Dia nak beli kereta secara cash. Macam mana dengan lesen dia tu? Perlukan lesen ke tidak? Apa dokumen yang diperlukan kalau dia nak beli kereta secara cash? Perlukan IC depan belakang. Lepas tu bank nak tak untuk lesen? Kalau beli cash, dah tak perlu lesen dah. Sebab awak dah beli cash. Tak buat loan dengan pihak bank. Okay, awak dah tak buat loan dengan pihak bank, so bagi je IC depan belakang kalau awak nak beli kereta secara cash. Okay, tu korang itu saja. Nak beli kereta tapi tak ada lesen. Dalam situasi ni boleh saja submit dekat bank. Contohnya bank rakyat dia ambil yang tak ada lesen tapi gaji mesti tinggi lah. Gaji dia strong, gaji bersih strong. Contohnya 5K ke atas untuk kereta Azia. Untuk situasi seorang student, dia masih belajar, dia tak ada lesen. Macam mana submit? Dia submit je IC depan belakang untuk student dan kat student lah menandakan dia seorang student sebagai bukti dia seorang student. Okey, untuk bahagian guarantor dia IC depan belakang, lesen depan belakang of course lah sebab student tadi dia tak ada lesen. Payslip 3 bulan ataupun 6 bulan terkini sama juga, bank statement 3 bulan ataupun 6 bulan terkini. Okey, untuk situasi suri rumah pula. Contoh seorang suri rumah, dia tak bekerja, dia tak ada lesen, macam mana submit? Dia boleh pakai guarantor suami dia. Okay, isteri, dokumen dia perlukan ialah IC depan belakang. Untuk bahagian guarantor suami, perlukan IC depan belakang, lesen depan belakang sebab si isteri ni dia tak ada lesen tadi. Dan perlukan payslip 3 bulan atau 6 bulan terkini dan bank statement 3 bulan ataupun 6 bulan terkini. Dalam situasi ni, dia dah buat lesen tapi dah masih dalam lesen F. So, perlu siapkan lesen dia lah sampai lesen P baru boleh submit loan. Okay, pastikan dah siap, dah lulus. Dan situasi ni pula tak ada lesen tapi nak beli secara cash boleh sahaja, boleh submit. Boleh submit booking, dia pakai IC depan belakang sahaja, tak ada lesen pun tak apa, boleh lulus. Boleh sahaja submit untuk booking beli kereta. Yang penting dia beli secara cash lah.
Okay, korang faham tak? Nak beli kereta tapi tak ada lesen. Okay, nak tanya apa-apa lagi soalan berkaitan dengan kereta Pro 2? Boleh komen dekat bawah atau boleh terus ke bio Fira sekarang. Nak komen apa-apa boleh komen, nanti Fira buat video untuk terangkan.